Assalamualaikum and hi, welcome to my YouTube channel. Finally I wanna come back and then wanna share my story. Pengalaman patah kaki disebabkan my dekat TikTok video tu blow up tau. So for now memang I tak akan share everything about hiking lah, sebab I pun dah almost tak pergi hiking. So kita akan share. Actually I nak come back dekat YouTube ni sebab I nak aktifkan balik. Maybe I akan buat affiliate dekat YouTube juga. So please stay tune. Aku baru shoot video sebenarnya. So sebab dekat YouTube je boleh cerita panjang without nak stop ke, nak break ke, whatsoever. Adik aku, dia belum balik lagi. Dia kata balik bulan 11. Cepatlah balik kita kena gaduh. Sebab bila tak ada dia, jadi walaupun dia tu kadang-kadang aku nyampah juga. Bila dia tak ada kawan, pula nak gaduh kan. Sebab balik rumah dengan mak aku orang gaduh sebab aku banyak tidur je. So this is my tongkat masa aku kena patah kaki hari tu. Pengalaman patah kaki almost 7 week lah untuk I come back. Sangat-sangat struggle sebab masa tu memang aku down je sebab aku baru kerja tau. Kerja bulan 10, baru masuk kerja tiba-tiba kira tak sampai 3 bulan aku dah cuti panjang disebabkan aku patah kaki. Kau rasa? Aku fikir orang tu mesti aku buang aku punya lah. Majikan aku buang aku lah, kono je lah masa tu. Sebab time tu kan otak tak dapat apa fikir, tak dapat function. So aku kena bulan 12 tahun lepas, 2024, 14 Disember. Aku bukan teman lah, sepupu aku ajak pergi main bola jari, tak silap aku, malam ada gathering. So pergilah, walaupun aku ni bukan ada pengalaman pun nak main. Time main-main tu aku nak balik ke tempat duduk je, bukan time main. Daripada main tu nak pergi ke tempat duduk, nak tukar, nak show lah. That time masa aku jalan tu kaki aku terpelengok disebabkan gara-gara terpelengok ni lah kaki aku rupanya patah. Tapi aku stay main sampai malam, dalam pukul 10 macam tu lah kita orang balik. Sepupu aku dia tak patah kaki, kaki dia luka je sebab dia jatuh dekat, kita orang bukan main dekat court yang betul. Court tu pula yang jenis yang simen je kot. So sekali kau jatuh je memang pecah kaki pun tu standard. So balik tu tiba-tiba kaki aku tak boleh jalan macam normal, tahu tak? Balik tu bila aku buka stokin, kaki aku biru. Aku terus ambil air batu, tuam dengan air batu. Esoknya makin lama makin biru. So adik aku hantar ke rumah sewa. So sebelum balik rumah sewa tu pergi klinik macam biasa, dekat area rumah ni. Pergi and then doktor tu cakap kena refer pakar, pergi hospital lah. So dia buat surat rujukan doktor. Aku pun balik ke rumah sewa jugalah waktu tu. And then mak aku pun makan. And then sebelum balik tu beli tongkat. Dia kata anything happen lah. So esoknya aku ambil cuti. Aku beritahu kat bos aku nak pergi hospital, kaki aku sakit. Itu je. Sebab time tu tak ada kat klinik yang tu cakap kaki tu retak je, tak ada pun patah. Rupanya aku pergi PPM. Aku rujuk dekat PPUM sebab dekat dengan rumah sewa aku lah. Pergi sana, aku naik Grab seorang, okay? Berbekalkan satu tongkat. Aku tak nak bawa 2 tongkat lah, kononnya handal. Sekali pergi naik Grab tu, doktor bungkus kaki aku pakai bas. Dia macam simil lah permulaan, tapi dia kata bukan fully simil sebab kaki aku sedikit bengkak. So that time aku dapat cuti seminggu ya. Aku tak pernah cuti sepanjang aku kerja. Aku tak pernah ambil MC whatsoever sepanjang aku bekerja dengan mana-mana majikan. Aku tak pernah. Ni first time aku ambil dan aku dapat cuti sangat panjang. Dan aku rasa macam takut pun je, takut cuti tu continue. Dia kata, aku tanya seminggu sebab aku tak pernah patah kaki. Dulu aku ingat patah kaki ni dia patah lah ni, tak ada kaki langsung. Rupanya ada kaki cuma bersimen. Dan simen tu aku ingat dulu orang pakai ambil simen rumah tau. Rupanya dia macam balut pakai tisu. Tiba tisu tu balut sikit, terus auto jadi keras. Yang tu yang dinamakan simen, okay? Aku berbayangkan simen yang orang buat rumah tu yang disimen kat kaki kita. Punya tol not ya. Ni orang jarang pergi hospital, jarang ada tengok sakit-sakit macam tu. Aku cuti seminggu. Lepas tu pergi, after seminggu aku kena refer pergi balik PPUM. And then doktor kata kaki tu bila scan kaki tu still patah. And then continue lagi cuti panjang, ada dalam 2-3 minggu tu. Aku terus dapat 3 minggu, so sebulan lah kan. Terus bagi tahu
happen, macam mana boleh patah, bukan macam mana boleh tak apa nak cepatkan bayi. Sekali tengok banyak dekat overseas dengan Indonesia je. Kat Malaysia tak pernah dia tunjuk pengalaman patah kaki. Adalah macam tunjuk-tunjuk kaki goyang-goyang je macam ni. Kau rasa? Okay, so that's point lah. Tapi korang kena banyak tengok overseas lah. Overseas banyak juga share pengalaman dia patah kaki. Yang tu banyak tengok overseas. Walaupun dia patah kaki, dia banyak buat senaman tau. Senaman kaki buat kau motor. Bila kaki kau dah lama tak berfungsi, duduk keras begitu, walaupun kau duduk kat rumah, sepanjang aku duduk rumah, aku tak ada murung lah. Sebab separuh aku duduk rumah makcik aku pergi jaga. Lepas tu separuh lagi aku balik rumah mak. Lepas tu bila balik rumah mak tu, wah, bila tengah sakit kan, dah macam princess lah. Apa-apa kita nak tu dihidangkan dengan penuh kasih sayang. Nak apa je terhidang kat muka. Sekarang dah baik, tak adalah. Pergi hospital memang sendiri-sendiri. Pergi sendiri, check up kat PPUM. 7 week aku cuti. 7 week, lepas tu after 7 week, lepas buka je aku terus masuk pergi kerja, berbekalkan 1 tongkat. Aku tak pergi apa ni, apa yang buat jalan-jalan tu, aku tak ingat lah apa namanya. Aku tak ingat lah. Sekejap, aku tak ingat. Yang tu memang aku tak ingat lah apa benda lah. Lepas buka kena praktis jalan tu, ada nama fakulti dia. Doktor kata tak payah refer lah, pergi je lah. Sebab kalau nak refer kena dapat date lagi kan. So kena tengok YouTube, buatkan motor. Kau kena tengok lah senaman tu. Kau jangan terkejut bila kaki kau lepas buka simen tu bukan auto terus boleh jalan. Kau kena praktis jalan macam bertatih balik. So masa kaki kau sakit, 2 ni sangat membantu. Pakai tongkat ni pun kena betul-betul tau. Kejap aku tunjuk. Wow, dah 7 minit aku bercakap. Aku ni lighting on point. Kalau bilik aku gelap. So this is tongkat. Masa aku patah kaki tu, aku patah kanan tau. Ya, okey, kaki ni aku patah. So time, sekejap, nampak aku korang? Masa korang pakai 2 kaki, 2 tongkat tu, tongkat jalan dulu, baru kaki kau. Jangan sesekali kenakan kaki yang sakit tu dekat simen. Bila doktor kata jangan cecah simen, maksudnya jangan cecah. Kau kena dengar cakap doktor lah. Ada ya, lepas pakai simen tu ramai je yang bila aku pergi tu, kes-kes macam ni is normal, doktor kata. And then orang muda kalau kena, don't worry lah. Sebab kita masih muda dan bertenaga. Proses nak sembuh tu memang cepat. Orang yang lambat sembuh ni kebanyakannya orang yang tua, warga emas. Yang tu memang slow. Tapi walaupun muda, kau kena jaga pantang. Bila doktor tu suruh duduk rumah, maksudnya duduk rumah dan berehat. Bukannya duduk di rumah kau pergi merayau tu yang lambat cepat baik. So minum susu. Susu aku minum susu Andy sepanjang hari. Aku memang suka minum susu. Aku nak susu memang aku jaga. And then lagi satu, magnesium. Magnesium tu ada banyak jenis, tapi kau kena ambil magnesium yang kuatkan kau. Memang ada, korang jual aku. Aku makan Blackmore je. So pengalaman patah kaki, seronok tau sebenarnya. Bila dah baik ni, rasa nikmat tu. Bila kau kena, kau rasa macam loser pun ada. Kau rasa macam wow, nikmatnya orang patah kaki. Bila pakai tongkat ni sebenarnya susah tau. Kita nampak ni nampak senang je jalan pakai tongkat, sebenarnya susah. Bila dah merasai sikit. Masa aku dah baik, dah buka, doktor suruh praktis jalan 1 tongkat minggu pertama. So aku pergi kerja naik Grab, okay? Naik Grab seminggu awal tu. Aku tak bawa motor ni. So berbekalkan 1 tongkat tu aku naik Grab. So kaki yang ni still sakit, tapi kena start slow-slow. Dia akan jalan macam penguin masa kau dah buka. Kau letak kaki macam kena serangan elektrik pun ada. Dekat simen, lagi-lagi kat simen lepas kau buka. Itu standard. Minggu kedua lepas buka tu baru aku lepas tongkat. And then time tu tak bawa motor. Minggu ketiga baru aku bawa motor. So dia akan jalan slow-slow. Macam ni standard. Dia bukan 100% baik tau guys. Korang janganlah cakap oh dah baik patah kaki. No, itu kau kena usaha sendiri. Usaha sendiri lah. Dan depend pada masing-masing bila kena tu. Up and down. Aku down tu is normal. Masa aku kena pun memang aku down. Aku siapa yang close dengan aku ada cakap lah cerita. Duduk di rumah aku banyak, aku start buat affiliate masa kaki aku sakit. Anything happen kononnya aku berhenti kerja. Tapi aku benda tu aku dah jadi habit buat video. And then aku rasa macam it's one of my
part time job lah. And then aku lagi confident buat video. That's it. So tongkat ni kalau korang nak boleh cari dekat mana-mana farmasi. Aspa Pro kot dia ada jual ni ha, ataupun dekat big farmasi. Murah je tongkat ni. Kalau korang tak ada masa nak beli, boleh cari dekat online ataupun tengok dekat bawah lah nanti. Susu Enlin. Enlin tu penguat nak cepatkan lagi proses apa ni, cantumkan semula kaki tu. Setiap kali korang pergi check up, dia bagi result x-ray tu. Ambil phone, snap. Boleh doktor, saya nak snap gambar. So kau akan nampak perubahan. Betul ke kau punya kaki tu bercantum ke tak. Janganlah bila doktor tu tunjuk, dia akan tunjuk kat skrin tau. Lain nak kau orang pergi swasta, dia dapat bagi. Sebab kau ada hak untuk minta dia nak tangkap gambar sebab tu kaki kau kan. Boleh lah tengok daripada perubahan. And then bila doktor tu cakap jangan banyak berjalan, duduk rumah. Bila aku duduk rumah, banyak duduk atas katil. Yang aku kerap pergi luar pun, aku akan pergi toilet ataupun pergi ke dapur. Tu je. And then mandi, and then sembahyang. Still sembahyang. Korang ambil itu apa ni, bedak yang macam bedak tayamum. Ambil. Sembahyang je macam biasa, sembahyang duduk. Kalau lagi boleh berdiri lah. Tapi masa sakit tu memang sakit. And then bila korang buka, lepas buka swimming tu memang kena praktis jalan slow-slow. Kaki kau kurus, kuncup tu standard. That's why dia suruh buat senaman otot. Kejap korang ada kain batik tak? Kain batik macam mana nak buat satu senaman ni. Rupanya kawan aku pernah patah kaki. And then masa aku baik tu, jalan kan macam baik. Nama dia fisioterapi. Aku tak pergi fisioterapi. Doktor kata praktis je kat rumah. So apa korang buat, korang banyakkan tengok video dekat overseas punya lah. Dia banyak buat. Tulis je senaman, buatkan otot kaki. Sebab kaki kau kan, so kaki yang ni yang dia kena tu kan, ni kain batik. Bangun pagi jangan terus bangun, duduk dulu, relaxkan kaki. Ni kain batik. Ni lepas buka semen tau. Praktis. Letak kaki macam ni. Tahan. Macam ni. Tahan dalam 2-3 minit lah. Buat hari-hari. Itu one off dia. Lepas tu korang kena start gerakkan jari. Biar 5 jari ni berfungsi dengan baik. Yang aku patah is jari kaki yang hujung tau. Jari kaki yang hujung. So praktis. Ini one of the masa buka kaki, doktor nak tengok boleh tak gerak-gerakkan jari. Takut problem lain. Bila kena yang kaki hujung ni, jari kaki yang hujung, itu memang bahaya sikit lah. Sebab rupanya kaki hujung ni paling banyak apa ni, wayar. Sebab badan kita semua berselirat daripada kaki. So kaki ni memang kena jaga. Senaman otot, buat push up, tekan tubi, bagilah. So sekarang otot saya dah start kembali normal, as normal. So yang ni kain batik ni sangat-sangat penting. Korang boleh je tengok YouTube. Lepas tu sekarang brisk walk lah, petang-petang. Inilah satu senaman. Lepas korang baik daripada swimming, buat ni pagi-pagi. Jangan terus bangun berjalan, jangan. Itu saja. Anything happen. So siapa yang kena masalah patah kaki, jangan down, jangan apa. Korang boleh pulih. Semangat tu jangan luntur lah. Mak aku cakap, masa aku tu merungut-rungut tau. Aku bukan merungut, macam meluahkan perasaan juga lah. Macam apalah nak pergi nasibnya. Lepas tu mak aku cakap, pergi balik. Maybe ada reason kenapa kaki kau sakit. Lebih muhasabah diri. Lagi satu, dekatkan diri kita dengan Tuhan juga. Kalau tak, aku selalu merayau. Sabtu Ahad tak lekat di rumah. Ada je event sana sini. So sepanjang 7 week tu kau duduk di rumah, apa-apa. Aku keluar 2 kali je tau. Makcik aku ajak pergi mall. So time tu aku guna kursi roda juga. Mak mentua dia punya. So auto yang tu jalan sendiri. Memang syok lah. Budak-budak pun suka naik sekali. Aku boleh buat sendiri.
So siapa yang patah kaki, jangan putus asa. Korang boleh baik macam sedia kali. Okay, all the best, bye.